Mari semua budak-budak sini. Siapa nak duit raya? Wish, bagi duit raya lah. Wih, aku nak pergi lah. Tak malu betul lah kau ni bang. Dah besar-besar pun minta dia orang ke? Aduh bang. Kalau kau nak duit, kau kena kerja bang. Jangan minta dia orang. Oh, sedap betul mula kau adik ya. Hantar aku lah. Aku nak salam. Alah. Abang kan dah besar. Nak apa beratur sini bang? Ini untuk beratur ambil duit raya. Takkan abang pun nak ambil duit raya? Abang dah besar, pergilah kerja bang. Abang ni. Wah, sakitnya pakcik. Aduh pakcik kena macam tu kat saya pula pakcik. Pakcik, saya datang kat pakcik ni sebab saya nak salam. Agak-agak lah saya nak minta duit pakcik. Tadi saya nak kata pakcik ni. Tadi pakcik pergi salam penghulu ustaz tadi. Pakcik salam tadi kan dengan ada ni kawan-kawan yang lain. Tak ada pun pakcik pindah duit raya. Tak ada pun pakcik dah ulurkan pakcik 1,000 ke 100 ke. Kenapa tak pakcik? Tak dapat. Kau ni pun. Aku salam sebab aku tanda hormat. Dia orang dewasa daripada aku. Aku salam lah Tok Imam, Tok Haji. Orang-orang yang penting kat surau ni. Kau ni fikir bukan. Pakcik kata salam. Orang Islam salam. Orang hati. Maksud tak saya ni lebih muda daripada pakcik. Jadi saya nak salam pakcik lah. Salah ke? Saya bukan nak ada duit pakcik. Saya bukan nak minta duit. Tapi saya nak salam. Saya sebagai orang muda kenalah menghormati orang lebih tua daripada saya pakcik. Pakcik bagi pakcik sedar sikit. Saya ni walaupun saya tak bekerja tak kisahlah pangkat saya macam mana pun ada duit ke tak ada. Tapi saya tahulah menghormati orang lebih tua lagi. Salam bila kita pergi jumpa mana-mana. Dia nampak orang tua, kita salam. Kita tegur. Biar kita ni beradab. Jangan cakap kita ni biadab.